Kehangatan pilihan raya semakin dirasai. Perang poster dan bendera berada di mana-mana, tidak terkecuali di Pekan Ranau. Pekan ini dahulunya pernah rancak dengan kegiatan ekonomi, hasil limpahan daripada aktiviti perlombongan Kuprom di Lombong Mahmud Ranau. Dan pembangunan telah meningkat daripada satu tahap ke tahap yang lebih baik. Namun, adakah pembangunan yang ada di Pekan Ranau dan seluruh kawasan Karanaan ini sudah cukup buat para peniaga, orang muda, belia, wanita dan warga emas? Bagaimana? Hari ini saya akan menemui salah seorang daripada 7 calon yang bakal berentap memenangi hati rakyat dan penduduk di N37 Karanaan. Lebih menarik, beliau adalah seorang wanita dan barangkali boleh menjadi satu-satunya wakil wanita yang akan menjadi wakil rakyat di seluruh Parlimen Ranau dan lebih tepat lagi di N37 Karanaan. Kabarnya, beliau ada anak jati di pekan ini. Membesar, bermain, tinggal di sini, mencari rezeki, dan berkhidmat di kawasan ini selama berpuluh tahun. Ayo, sama-sama kita dengarkan. Apakah manifesto, tawaran, harapan dan masa depan yang akan disampaikan sebentar lagi. Dan lebih utama, lebih penting lagi, kita sama-sama dengarkan. Apakah message berani berubah yang akan kita dengarkan daripada wanita hebat dan perkasa. Kamulah podcast Berani Berubah sebentar lagi. Inilah wanita perkasa, berjiwa besar dan berwawasan yang saya maksudkan sebentar tadi. Puan Georgina George. Apa kabar, Puan? Kabar baik. Bagaimana prestasi dan juga perkembangan sambutan kempen setakat ini? Sambutan sangat menggalakkan. Walaupun kita hadir dalam pilihan raya ini dalam keadaan yang agak last minute, tapi syukur sambutan agak menggalakkan. Ya, itulah semangat yang kita inginkan. Dan Puan Georgina George sendiri sebenarnya bukan orang lain dalam arena politik di Ranau. Pernah bertanding di pilihan raya umum yang lepas bagi kursi Dun Paginatan. Betul. Dan beliau antaranya adalah satu-satunya wanita yang berpotensi untuk menjadi wakil rakyat di seluruh Parlimen Ranau ini dan khususnya di Dun Karanaan. Baik, Puan Georgina, terima kasih kerana sudi menjadi tamu kita pada hari ini walaupun dalam kesibukan kempen, kita belum jadwal itu padat, ya, dan juga dalam keadaan kepadatan itu kesehatan juga perlu untuk dititik beratkan, ya. Dan Puan, izinkan saya untuk memperkenalkan Puan terlebih dahulu kepada para audien kita yang mendengar di luar sana. Barangkali ada yang belum mengetahui, walaupun sebenarnya kita sudah bersiaran untuk kali kedua dalam Kamunlah Podcast pada siri awal kita dahulu kan. Jadi Puan Georgina George berumur 50 tahun, berpendidikan awal di SJKC Paiwin Ranau. Jadi boleh cakap Cina lah ni, Puan? Boleh sikit-sikit. Masih boleh. Masih boleh, ya. Dan melanjutkan pengajian di SMK Mat Salleh Ranau, di Sekolah Berasrama Penuh Sabah Kota Kinabalu, dan merupakan pemegang ijazah sarjana muda kepujian dalam ekonomi di Universiti Malaya, dan juga ijazah sarjana sains sosial, sains politik di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kedua-duanya adalah universiti yang berprestij di Malaysia. Dan daripada pengalaman kerja beliau, pernah menjawat pelbagai jawatan kepimpinan, menjadi pegawai tekun daerah Ranau, menjadi setiausaha sulit kepada Menteri Pembangunan Perindustrian Sabah, Datuk Iwan Ibin, pernah menjadi pegawai tugas-tugas khas kepada Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi Malaysia, Tan Sri Bernard Dompok. Ini menjadi waktu itu Tan Sri Bernard Dompok sebagai menteri di Federal. Jadi Puan banyak terlibat dalam aktiviti harian menemani Yang Berhormat Tan Sri. Waktu itu Tan Sri Bernard Dompok di seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia. Wah.
dan pernah menjawat jawatan juga sebagai pemimpin pembangunan masyarakat PPM di N31 Peginatan dan lembaga pengarah Surya Capital Holding Berhad. Dan dalam penglibatan politik yang berbahagia, Puan Regina George merupakan ketua bahagian APKO Ranau dan juga merupakan ahli majlis tertinggi APKO Pusat APKO Malaysia, dan juga pernah menjawat pelbagai jawatan daripada peringkat DUN bahagian hingga ke peringkat pusat untuk pergerakan wanita, pergerakan ahli majlis tinggi dan sebagainya. Dan juga aktif Puan dalam NGO, merupakan pengurusi Persatuan Masyarakat Prihatin Ranau dan pengurusi lembaga pengelola SK Benedict Ranau. Sangat aktif dalam pendidikan dan juga pembangunan khususnya anak-anak pelajar kita di daerah Ranau. Baik Puan, itu sudah sedikitlah kita boleh kongsikan kepada para khalayak bahawa calon yang bersama-sama kita pada hari ini mempunyai satu biodata yang sedia untuk diluncurkan kepada para pengundi. Dia ibarat macam resume lah kan, Puan, kan? Jadi kita sudah kenal secara profil beliau. Ayo kita berkenalan pula Puan Georgina yang berada di luar daripada politik. Okey, Puan Georgina membesar di Pekan Ranau. Awal zaman kanak-kanak tuh saya membesar di Pekan Ranau, tinggal di Pekan Ranau. Kebetulan pada masa itu ayah saya membuka kedai, jadi tinggal di Pekan Ranau. Kemudian sebahagian zaman kanak-kanak tuh balik kampung, balik ke sini kampung asing. Jadi maksudnya pengalaman zaman kanak-kanak tuh merasai kehidupan di Pekan dan juga merasai kehidupan di kampung. Wah. Jadi waktu itu Puan, bagaimana rupa latar Pekan Ranau masa itu? Ya, Pekan Ranau pada waktu itu ada blok A, B, C, D, kemudian yang bahagian atas kali itu, dan kemudiannya bertambah. Tapi masa zaman saya dulu, Pekan Ranau ini memang sebelah pagi itu sehingga tengah hari memang rancak. Sebab kita harus ingat pada masa itu Ranau mempunyai satu perusahaan yang besar, yaitu copper mine. So ramai pekerja-pekerja yang diambil oleh pihak syarikat, dan itulah yang merancangkan ekonomi untuk Ranau pada masa itu. Jadi memang seronoklah zaman kanak-kanak di Pekan Ranau ini. Bila di kampung kanak-kanak bermain mungkin di hutan-hutan yang bukan hutan, tepi-tepi hutan lah, di sungai dan sebagainya. Tapi kami main di atas kedai. Dan di taman tuh, taman yang ada sekarang nih, Taman 100 tahun, dan juga ada satu taman lagi yang dekat dengan stesen teks itu. So itu adalah playground kami. Saya ingat lagi masa saya berumur 8 tahun, 9 tahun begitu. Taman itu kami jadikan sebagai medan perang, di mana pihak sebelah daripada kiri, pihak yang satu lagi di sebelah kanan, dia akan bertemu di tengah. Jadi kami gunakan senapang kayu dulu tuh, lepas itu letak getah. Timbaklah, siapa yang kena timbak tuh kira out. Jadi akhirnya kita akan kira berapa lagi yang tinggal. Jadi kalau pihak ini dia berjaya ada 6 orang lagi tinggal, dan sini 4, sini menang. Itulah permainan kami dulu. Modelnya sangat rendah, hanya guna apa yang ada semula jadi, dan kami gunakan sepenuhnya taman itu. Sebab pihak majlis dia ada pagar bunga tuh. So pagar bunga itulah jadi benteng untuk kami bermain. Dan dulu memang kami ini mungkin digelar oleh peniaga-peniaga sebagai pengacau. Sebab dulu peniaga-peniaga dia letakkan barang jualan di kaki 5 kedai. Dan lumrah kanak-kanak ini dia suka berlari. So kami akan lari, dia limpas barang-barang dorang. So selalu tuh kami akan kena
teriaklah, kena apa itu, kena marah. Nah, jadi disebabkan kami selalulah kena marah ini, jadi kami ambil keputusan satu hari itu, oke, kita main di taman. So itulah dia punya apa ini latar membesar di Pekan Ranau ini. Dan untuk perkongsian, dahulu kereta sangat kurang. Selalunya mungkin dalam jam 2 lengang, Pekan Ranau akan lengang. Jadi itulah masa kami yang boleh bermain di kapak. So kami akan keluarkan bicycle kami dan kami akan main di kapak sebab kendaraan kurang. Yang balik kampung jauh dia akan balik. Jadi kira apa ini, kami ini jadi buat pertandingan. Jadi kami punya gelanggang untuk bertanding, bawa bicycle, siapa yang paling laju. Jadi boleh tahan juga dulu tuh dari atas ke bawah, bawah ke atas. Terutama tuh depan lorong berkembar. Yang depan dengan kedai Kenhong tuh, dia akan siapa yang laju, paling bawah laju, naik ke atas dan pusing lagi turun bawah. Sebab kurang kendaraan, jadi kira free lah untuk kami bermain. Wow. Ya. Jadi maksudnya Puan, Puan melihat sendiri bagaimana Pekan Ranau itu daripada kacamata seorang anak-anak, dia tempat bermain, tempat untuk meluangkan masa, disitulah dia punya jatuh, gembira, menangis, dan sebagainya, sehinggalah melihat kepada Ranau yang sekarang. Betul. Perubahan Pekan Ranau daripada satu pekan yang boleh dikatakan aktif dari segi ekonomi pada siang dan petangnya dia sunyi, kemudian pertambahan bilangan bangunan kedai sehinggalah hari ini. Dan paling saya ingatkan, pasar ni sudah beberapa kali beralih sebelum di kedudukan sekarang ni. Dia pernah ada pasar, mungkin ada yang tidak tahu, pasar ikan lama tu adalah bangunan yang depan dengan Tugu 100 tahun tu, yang sekarang menempatkan pejabat Parti Gagasan. Itu pasar ikan lama. Kemudian di belakang dia itu pasar harian. Lepas itu dia berpindah lagi, dia berpindah yang bangunan mili mewah tu dulu pernah jadi pasar. Dia berpindah mengikut keadaan semasa dan mengikut kalau dibuat. Saya tengok ni pasar ni kan, bila bangunan baru ada dia akan masih pindah, bila bangunan baru timbul dia akan masih pindah, sampailah yang pada hari inilah. Ya. Jadi Puan benar-benar tahu setiap ceruk dan setiap inci di Pekan Ranau ini. Boleh dikatakanlah. Ya, itulah. Okay. Ya. Jadi selepas daripada sekolah rendah dan melanjutkan pelajaran di sekolah menengah SMK Mat Saleh Ranau dan juga terletak di tengah-tengah Pekan Ranau itu, Puan akhirnya telah ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran di sekolah bersarang penuh Sabah. Ya. Ini di kalangan, boleh katakan di kalangan bijak pandai orang Ranau waktu itu, yang telah dihantar untuk belajar di SBP ya, Kota Kinabalu. Sekarang Smash. Ya, sekarang Smash. Dulu SBP. Oke. SBBS. SBBS. Ya. Dan selepas itu ditawarkan untuk melanjutkan pengajian dalam Sarjana Muda Ekonomi di Universiti Malaya. Betul. Jadi bagaimana Puan waktu itu? Saya ingat tahun 80-an. Tahu tidak, 9. Masa saya tu kementerian, dulu tidak ada Kementerian Pengajian Tinggi kan, belum ada lagi. Saya ditawarkan program yang diintroduce semula, diperkenalkan semua. Tawaran 3 tahun untuk menamatkan ijazah. Sebelum itu senior saya dia orang 4 tahun. So kami masa itu batch 96 ditawarkan untuk pengajian 3 tahun saja untuk menghabiskan ijazah. So saya masuk 96 dan saya grade 99. Bukan juga senang sebab 4 tahun punya pengajian, subjek dia squeeze untuk 3 tahun. Jadi kami waktu itu memang
agak struggling, terutamanya untuk menghabiskan jam kredit tuh. Sebab jam kredit untuk 4 tahun, dia squeeze, dia masukkan untuk 3 tahun. Tapi syukur, walaupun dalam keadaan yang begitu, dan kita tahu pada waktu itu Sabah, pelajar-pelajar Sabah bila dia melanjutkan pengajian di Semenanjung bukanlah mudah. Tapi saya bersyukur dan sebenarnya saya menerima tawaran pinjaman, bukan beasiswa. Saya menerima tawaran pinjaman JPA dan pinjaman tu saya terima sebab saya perlukan. Saya tidak dapat beasiswa kerajaan negeri sebab sebenarnya saya dapat offer 3 universiti dari luar negara. Dari Australia ada 2, daripada UK ada 1. Tapi semasa saya apply BKNS tu, saya appeal dengan tawaran dari luar negara. Ya, dari luar negara. Tapi pada masa itu kerajaan negeri dia menekankan untuk ijazah dalam negara. Jadi maksud dia yang beasiswa saya apply itu sebab dia pergi luar negara, jadi dia tidak berjaya. Okay? Bila beasiswa tidak berjaya tu, tawaran saya untuk UM tu datang dengan tawaran pinjaman JPA. Dia lampirkan bersama. Jadi saya ambillah pinjaman itu. Dan pinjaman itu cukup untuk menghabiskan untuk bayaran yuran dan sebagainya. Kemudian bila saya start bayar balik pinjaman itu, saya rasa dalam 2-3 kali lah saya bayar 2-3 bulan. Kemudian datang surat dari JPA. Dia menawarkan potongan diskon pinjaman itu. Saya kena bayar 25% saja daripada jumlah pinjaman itu. Dan saya bayar sekali terus sebab dia sudah bagi tawaran. Syukur juga sebab memang dalam setiap pinjaman itu dia ada persyaratan. Kalau kita habis dalam tempoh ya ditetapkan, kemudian dengan grade yang bagus, dia akan bagi tawaran-tawaran. Jadi syukurlah saya dapat tawaran potongan pinjaman. Jadi maksudnya Puan antara pelajar yang cemerlang pada waktu itu, dan tambahan pula Universiti Malaya bagi saya adalah satu universiti yang melahirkan dan untuk menerima masuk dalam universiti tersebut pun bukan satu yang mudah. Ini kan pula ada satu wanita daripada luar bandar untuk belajar di universiti yang berprestij ini. Dan jurusan ekonomi lagi. Jurusan ekonomi. Okay. Jadi satu bidang yang bagi saya tahun 90-an adalah keperluan kepada negara pada waktu itu. Walaupun ditawarkan ke luar negara, akhirnya menamatkan pengajian di universiti berprestij dalam negara. Oke, Puan, saya yakin Puan tidak terus menyambung pengajian dalam sarjana sains politik, tapi Puan pernah bekerja sebagai pegawai tekun dan berkhidmat dengan beberapa orang menteri di persekutuan dan juga menteri di peringkat negeri. Jadi boleh Puan ceritakan sedikit bagaimana suasana ketika Puan ataupun bagaimana keadaan pekerjaan itu, sedangkan biasanya kalau kita katakan pegawai khas ataupun menjadi setiap sulit kepada menteri ini adalah di kalangan biasanya adalah tugas yang biasa dipikul oleh lelaki. Tapi Puan pada awal usia lepas bergraduan sudah mulai terlibat dalam kepimpinan dan pentadbiran di peringkat persekutuan dan negeri secara tidak langsung sebagai seorang wanita. Saya sangat bersyukurlah sebab rezeki yang saya dapat pada waktu itu. Memang ramai orang yang sama-sama memohon kan, yang lain memohon dan saya yang dapat. Bagi saya itu satu pendedahan yang sangat bagus. Kita melihat sendiri bagaimana dunia politik itu, sebab menteri-menteri ini orang-orang politik. Lepas tu kita dapat mempelajari pentadbiran, struktur pentadbiran kerajaan negeri, kerajaan persekutuan, cara urus takbir kerajaan negeri dan persekutuan. Memang bagi seorang wanita banyak dia punya cabaran dan rintangan. Salah satu contoh, kita kena selalu outstation. Okay?
Dan bila kita bersama-sama dengan menteri, kemudian bila menteri menjalankan tugas dia sebagai wakil rakyat, kita pun kena ikut masuk ke kampung-kampung, mendengar masalah rakyat, membantu wakil rakyat itu untuk memudahkan urusan-urusan rakyat. Jadi bagi saya sebagai seorang wanita, tugas itu memang mencabar, tapi tidak bermakna kita tidak boleh buat. Sama seperti lelaki, kita juga sebagai wanita pun mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Jadi bagi saya itu satu pengalaman yang sangat bererti bagi saya, yang menjadikan saya apa yang saya hadapi hari ini. Salah satu tugas penting yang saya lihat daripada profil Puan adalah menjadi pemimpin pembangunan masyarakat atau PPM. Ya, betul. Di salah satu DUN di Ranau ini. Ya. Yang pastinya dia menjadi wakil duta kepada yang berhormat, betul, pada waktu itulah. Ya, jadi Puan, macam mana Puan berhadapan dengan kepelbagaian masyarakat, aduan, permasalahan, maklum balas pada setiap hari? Ya, ini salah satu tugasan saya yang bagi saya agak mencabar juga. Kadang-kala bila dunia yang dikuasai oleh lelaki dan tiba-tiba seorang wanita diletakkan di situ, mungkin kadang-kadang lelaki itu rasa tercabar, ego kelelakian dia tercabar. Bila saya jadi ketua jabatan ke dalam pejabat itu, kadang-kadang dan bila staf kita tuh lebih berusia dari kita, kadang-kadang apa yang kita cakap tuh diorang tidak ambil serius. Sedangkan yang kita mau tuh supaya tugasan itu berjalan dengan lancar. Jadi beberapa bulan pertama tuh memang agak mencabar, terutama sekali untuk membuktikan staf kita sendiri bahwa kita boleh bekerja. Okay? Dan itu cabaran yang pertama. Cabaran kedua tuh adalah untuk meyakinkan rakyat di kawasan itu bahwa kita boleh bekerja. Okay? Dan saya sangat bersyukur sebab banyak pembaharuan yang saya perkenalkan. Misalnya, setiap minggu saya akan adakan satu mesyuarat staf. Ini belum pernah lagi staf-staf sebelum itu hadapi. Tapi saya mewajibkan setiap minggu mesyuarat staf mesti diadakan. Jadi dalam mesyuarat itu saya mendapat banyak maklumat daripada pemaju-pemaju mukim, dan saya pun boleh keluarkan arahan yang diarah oleh pejabat daerah untuk pemaju mukim supaya perjalanan tugas setiap minggu itu lancar. Dan saya juga memperkenalkan mesyuarat 2 bulanan kepada semua pengurus JKK. Di DUN Peginatan itu ada 5 mukim. Dan saya mewajibkan semua JKK untuk hadir dalam mesyuarat 2 bulanan. Memang kalau tidak tiap-tiap bulan, kadang-kadang sebab kawasan DUN Peginatan ini besar. Yeah. Ada juga pengurusi yang mungkin agak keberatan untuk selalu datang ke pejabat. Jadi saya memikirkan 2 bulan sekali pun sudah cukup bagus. Jadi saya mempengurusikan mesyuarat bersama setiap pengurusi JKK, DUN mengikut DUN, mengikut mukim. Maksudnya mungkin pagi ini mukim yang satu, petang mukim yang satu lagi, besok mukim yang lain lagi. Jadi bila kita ada mesyuarat macam begitu, kita boleh dapat feedback daripada pengurus JKK tentang masalah yang mereka hadapi. Dan apa kalau boleh diselesaikan waktu itu, saya akan selesaikan juga. Dan kadang-kadang masalah yang dihadapi oleh kampung itu, dia melibatkan kampung yang sebelah, melibatkan kampung yang sekitar. Jadi bila pengurusi kampung-kampung ini ada bersama-sama dalam mesyuarat, mereka boleh saling berinteraksi, dan kita boleh memudahkan kampung-kampung ini untuk berbincang bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Dan setiap kali selepas mesyuarat saya akan berjumpa dengan wakil rakyat.
dan saya memaklumkan apa luahan dan bawa minit lah sekali. Lepas tu dia cakap dengan saya, okey kau baca. Okey saya baca setiap minit tu apa masalah setiap kampung tu. Dan dia pun tahu walaupun dia sebagai menteri ada tugas di Kota Kinabalu, tetapi dia tahu up to date masalah di kampung itu. Jadi bagi saya itu satu cara yang efektif untuk mengetahui masalah dan kita membantu masalah, menyelesaikan masalah itu. Ya. Nampaknya Puan seawal umur 20-an pada waktu itu sudah menjalankan kerja-kerja seperti wakil rakyat nampaknya. Waktu itu belum, sudah 40-an. Baik. Tapi waktu saya menjadi setiausaha kerja bagi Parti APKO, sebaik selepas bergraduasi pada tahun 2001, saya menjadi setiausaha kerja bagi Parti APKO Ranau. Pada masa itu sudah ada pendedahan bahwa setiap hari ada saja orang datang mengeluh, sebab masa itu yang wakil rakyat tu dia di KK ada kerja kan di KK. Jadi kita ni tempat pertama orang datang untuk mengeluh, untuk membuat aduan. Jadi di sana saya belajar untuk bagaimana berinteraksi dengan masyarakat. Rakyat ni manusia. Manusia dia mempunyai 1001 ragam. Dan bila masa dia mengeluh ataupun dia jumpa tu, kadang-kadang emosi dia tidak stabil. Kan? So, saya belajar dari sana macam mana kita mengawal emosi sendiri, emosi yang berjumpa dengan kita, dan bagaimana kita kita pinjamkan telinga kita untuk mereka datang mengadu dan kita ambil catatan. Kadang-kadang melalui pengalaman saya lah, kadang-kadang orang itu hanya mau orang yang mau mendengar ada orang punya masalah, kan? Dia mau pinjam telinga kita sebenarnya untuk mendengar masalah orang. Lepas tu kadang-kadang masalah itu pun di peringkat kita pun tidak boleh selesaikan. Cuma bila orang sudah datang berjumpa dengan kita, orang rasa lega sedikit. Jadi bagi saya sebagai yang bekerja terus dengan rakyat ini, satu, kita mesti bersabar. Sabar tu yang paling perlu. Sebab we are dealing with human being. Kita berhubungan dengan manusia yang mempunyai emosi. Itu pengalaman saya. Wow. Jadi satu pengalaman yang bagi saya tidak semua atau tidak ramai orang berkesempatan untuk ada pengalaman yang sedemikian. Itu sudah tentu menjadi satu latar kepada pembentukan pikiran, kepimpinan dan juga jati diri Puan Georgina, sehinggalah boleh dilantik dan diangkat menjadi ketua bahagian. Tidak ramai ketua bahagian dalam APKO ni di kalangan wanita. Setakat ini ada dua. Saya dengan ketua wanita Puan Mohina, ketua bahagian Kinabatangan, dan Puan Mohina pun bertanding pada kali ini. Jadi kedua-dua ketua bahagian APKO kalangan wanita ni dihantar untuk mewakili rakyat. Betul. Dan kali ini Puan Georgina George akan bertanding dan membawa panji APKO di Karanaan, ya. Betul. Baik. Jadi kita sudah sampai kepada segmen yang pertama untuk mengetahui latar Puan Georgina. Sebentar lagi kita akan pergi ke segmen kedua tentang tawaran, manifesto dan harapan yang bakal diluncurkan kepada masyarakat DUN Karanaan. Jangan kemana-mana, teruskan bersama Kamunlah Podcast sebentar lagi. Selamat kembali ke Kamunlah Podcast bagi segmen yang kedua bersama saya Puan Georgina George, calon N37 Karanaan bernomor 07 membawa panji APKO. Dan saya Azizul Julirin sebagai host Anda dan dikuasakan oleh Anuh Coffee sentiasa membawa suara-suara perubahan untuk menjadikan inspirasi ini sesuatu yang mendasar dan diselami oleh setiap pendengar di luar sana. Dan Puan Georgina salah satunya
wakil yang berpotensi di kalangan wanita untuk kita hantar mewakili DUN Ranaan dan Parlimen Ranau bagi mewakili wanita-wanita di seluruh Parlimen dan DUN ini. Kita yakin beliau boleh membawanya dengan profil dan juga kesungguhan serta tawaran yang bakal beliau akan kongsikan sebentar lagi. Baik, Puan Georgina, bercakap tentang Parti APCO. Sepengetahuan saya, Puan telah menyertai APCO sejak tahun 1999. Betul. Selepas bergraduasi. Selepas bergraduasi. Waktu itu saya kira tidak ramai di kalangan graduan yang mempunyai kesedaran untuk berpolitik atau menjadi ahli politik. Betul. Sebab waktu itu saya memujuk beberapa rakan-rakan yang saya tahu mempunyai ijazah sarjana muda untuk masuk dalam politik. Ada juga beberapa orang yang masuk bersama, tetapi mostly kebanyakan tu macam di dampak politik ni begitu kan. Dulu. Iya, betul. Sebab belum stabil lagi kan. Ya. Tapi Puan, kenapa memilih APCO? Kenapa tidak parti tempatan ataupun parti nasional yang lain? Okay. To be fair, mungkin disebabkan pertama keluarga saya ni memang terlibat dalam politik juga. So keluarga tu sudah dalam parti APCO ataupun waktu itu PDS. Kemudian dia jenamahkan semula sebagai APCO tahun 99 tu. Dan di Ranau penjenamaan semula nama APCO tu. So tapi bila kita sudah masuk di sana dan kita tengok perjuangan apa yang diperjuangkan oleh APCO. Jadi kita berpikir sendiri bahawa parti ini mempunyai prinsip dan konsisten untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Walaupun kadang-kadang mungkin family kita di sana, tapi kalau kita tengok parti itu tidaklah seberapa perjuangan dia, kita akan pilih parti lain. Tapi bila saya dalam di sana dan saya tengok daripada presiden pertama Tan Sri Bernard, kemudian beralih kepada presiden kedua Datuk Sri Panglima Madius dan presiden terkini, prinsip perjuangan itu tidak berubah. Dia konsisten daripada mula sehingga apa yang ada pada hari ini. Jadi itu yang membuatkan saya yakin dan percaya bahawa parti yang saya pilih ini parti yang betul memperjuangkan hak-hak Sabah. Sebab saya dalam sendiri itu saya boleh nampak apa yang sudah dilakukan, yang akan dilakukan dan berterusan prinsip konsisten. Itu yang penting bagi saya dalam satu parti itu kita mesti berprinsip dan apa yang kita perjuangkan itu mesti konsisten. Tidak boleh sekejap berubah. Begini lepas tu nanti besok-besok berubah lagi kan, dia tidak konsisten. Jadi itulah yang membuatkan saya bertahan daripada 99 sehingga kini. Bercakap tentang prinsip, Puan. Baru-baru ini heboh dan begitu hangat diperkatakan tentang perjuangan 40%, tuntutan 40% dikembalikan semula hasil mahsul Sabah ini. Dan Presiden APCO sendiri yang berhormat PB Datuk Iwan Benedict dengan tegas telah mengatakan bahawa itu adalah hak Sabah dan tidak perlu diraih oleh Persekutuan. Dan hanya membuat keputusan yang sangat besar, meninggalkan kedudukan yang selesa, yang empuk sebagai menteri di Persekutuan dan juga meninggalkan Pakatan Harapan sebagai satunya parti tempatan di Sabah yang mewakili, yang menjadi gabungan pada Pakatan Harapan waktu itu. Bagaimana reaksi Puan ketika menerima maklum balas dan juga pemberitahuan tentang keputusan yang berhormat Datuk Iwan Benedict waktu itu? Mengenali Datuk Iwan untuk maklumat semua, Datuk Iwan ini adalah rakan sekerja saya dulu, bersama-sama berkhidmat dengan Tan Sri Bernard Dompok. Saya sebagai pegawai tugas-tugas khas dan Datuk Iwan sebagai setiausaha akbar. Dan dalam kami sama-sama bekerja tu, walaupun dia ni orang yang sangat pendiam sebenarnya, agak susah mau dengar suara dia waktu itu ya.
sebab waktu itu pun mungkin dia pun masih muda lagi, dan tapi dia ada satu ketegasan yang kita boleh nampak, kita boleh rasa. Dalam beberapa tahun dia bekerja tuh, dia ambil keputusan mendadak untuk resign. Saya pun terkejut, saya tanya dia, kenapa mau resign? Sebab sebagai setiausaha akbar, of course dia ada gaji semua kan, ada kemudahan yang boleh dinikmati. Dia resign. Dia cakap dengan saya terikat. Kalau saya ada jawatan ini, saya terikat. Saya tidak boleh dia cakap tidak boleh mengkritik kerajaan. Sebab ada yang dia lihat perkara-perkara itu, kerajaan itu perlu diingatkan. Ya. Jadi dia ambil keputusan untuk resign. Dan waktu itu saya sudah nampak bagaimana dia prinsip dia, bagaimana perjuangan dia. Jadi bila dia baru-baru ini diambil keputusan, bagi saya orang yang mengenali dia lebih dulu, bagi saya bukan satu perkara yang mengejutkan. Sebab saya tahu dia mempunyai prinsip dan dia berani. Dan dia bertegas. Soal 40% ini kita tidak boleh kompromi. Ya. APCO ni daripada ditubuhkan sehingga ini sudah menjalankan beberapa cara negosiasi. Ya. Orang cakap jangan gaduh-gaduh, berkawan berdepan. Itu pun sudah pernah kita buat. Kita nego bagus-bagus. Tapi sehingga kini pun walaupun kita sudah cuba bermacam cara, nampaknya 40% itu masih belum dapat dikembalikan. 40% ini sangat-sangat penting untuk Sabah. Sebab Sabah memerlukan keuangan untuk membangunkan seluruh negeri Sabah. Kalau kita tengok data yang dirilis, 8 daripada 10 daerah termiskin di Malaysia ada di Sabah. Jadi Sabah perlu 40% itu untuk membangunkan negeri Sabah. Itu adalah hak kita. Semasa perjanjian Malaysia itu, kita sudah dijanjikan itu. Dan dibayar setakat tahun 73. 74 sehingga kini, lebih tua dari saya sudah itu, tidak dikembalikan. Sedangkan kita amat-amat perlu 40% itu. Saya percaya kalau kita dapat 40% itu, Sabah boleh setanding dengan negeri-negeri yang maju di Malaysia ini, seperti Selangor, Penang, Sarawak. Jadi kita perlu mempertahankan dan fight 40% itu. Jadi langkah yang berhormat Datuk Iwan untuk melepaskan jawatan dan juga membawa APCO keluar dari PF, bagi saya satu langkah yang tepat. Ya. Kalau orang tidak mau tunaikan, kita kena lawan. Jangan kita biarkan, okey, tidak apalah. Jadi sampai bila? Jadilah 51 tahun. Jadi bagi saya sebagai seorang ahli majlis tertinggi, saya sangat menyokong langkah yang diambil oleh Datuk Iwan. Terima kasih Puan. Sebenarnya ketegasan itu bukan hanya dibuat oleh individu, tapi juga didokong oleh seluruh ahli majlis tinggi, dan Betul. saya pasti rakyat Sabah secara keseluruhan walaupun tidak mendaftar sebagai ahli APCO. Dan kita sudah kekurangan pemimpin seperti ini, Puan. Dulu kita punya datuk-datuk kita dulu mempunyai suara yang tegas untuk menuntut hak Sabah yang sepatutnya milik kita. Tapi pada waktu ini kita punya seorang sosok tubuh pemimpin berumur 42 tahun, memimpin sebuah parti yang pernah sebaris dengan parti-parti nasional yang lain, yang kini sepatutnya menjadi harapan dan sandaran, dan rakyat Sabah perlu berbangga untuk memiliki pemimpin muda seperti ini. Baik Puan, dengan pengalaman Puan lagi pernah bekerja dengan yang berhormat Datuk Iwan Benedict, sudah pasti itu sedikit banyak menyuntik semangat untuk kekal berjuang pada pilihan raya kali ini. Baik Puan, kita pergi kepada manifesto. Setiap calon dia akan berikan manifesto mereka masing-masing sebagai scorecard ataupun KPI yang mereka tawarkan kepada rakyat
kerana wakil rakyat ini datang hadir untuk memohon supaya diberi mandat. Jadi wakil rakyat ini dia bekerja untuk rakyat. Jadi Puan telah menyenaraikan 6 teras dalam manifesto aspirasi baru kerajaan. Okey. Ada 6 di sini. Yang pertama, infrastruktur asas diperkasa masyarakat rakyat. Yang kedua, permodenan Pekan Ranau. Yang ketiga, pendigitalan DUN Keranaan. Yang keempat, kemakmuran ekonomi. Kelima, kompetensi belia dan e-sport. Saya suka ini. Dan yang keenam, pemerkasaan wanita dan warga emas. Ini juga sesuatu yang sangat spesial. Dan sebelum kita ulas beberapa manifesto ini, sudah pasti tidak akan sempat kita nyatakan semua. Tapi tentang moto aspirasi baru keranaan. Apa yang Puan boleh tawarkan dalam aspirasi baru keranaan ini? Okay. Keranaan ini dalam Parlimen Ranau merupakan satu DUN yang boleh dikatakan dari segi infrastruktur asas agak ke depan berbanding dengan 2 DUN lain yang masih lagi ada tempat yang jalan raya belum berturap, elektrik belum ada, bekalan elektrik. Tapi di DUN Keranaan ini infrastruktur asas itu memang kita akui memang tersedia, sudah tersedia. Jadi sekarang ini kita memikirkan apa harapan baru bagi Keranaan, aspirasi. Jadi bagi saya setakat mana lagi kita mau bawa daerah Ranau nih, kan? Asas itu semua ada. Tapi dari segi ekonomi, dari segi peluang pekerjaan, dari segi wanita, belia, warga emas, kita menawarkan satu aspirasi baru untuk semua golongan untuk di DUN Keranaan ini. Baik. Jadi maksudnya Puan mau mengangkat tahap yang ada sekarang ini kepada sesuatu yang lebih baik. Lebih baik. Baik. Jadi saya nampak sini ada satu teras yang penting yang direkodkan sebagai teras kedua, permodenan Pekan Ranau. Boleh Puan ulas sedikit tentang bagaimana Ranau modern yang Puan tawarkan kepada para pengundi dan penonton kita? Okey. Seperti yang saya katakan tadi, memang perubahan Ranau ini saya saksikan sendiri Pekan Ranau ini. Jadi masa dulu rancangan untuk Pekan Ranau itu mungkin sehingga tahun 90-an. Sebab dengan keadaan yang terletak di atas bukit dengan limitasi keluasan tanah, satu masalah yang dihadapi pada masa sekarang ini adalah kurangnya ruang parking kereta. Saya sendiri kadang-kadang bila saya perlu ke Pekan, saya berfikir sebenarnya, terutamanya musim-musim perayaan, saya pernah untuk makluman, saya sendiri pusing drive, cari parking tuh, mungkin 10 kali pusing Pekan tu pun ada. Sampai ada satu masa tu saya balik ke rumah, saya ambil Maxim. Sebab sudah pusing tidak ada juga, masa sudah terbuang. Dan kadang-kadang tu bila kita mau pergi Pekan hanya urusan untuk mendapatkan satu barang, tapi kita pusing 5-6 kali. Sebab dengan keadaan limitasi ruang di kawasan Pekan itu. Dan Pekan ini adalah nadi untuk daerah Ranau tau. Maksudnya bukan hanya rakyat di DUN Keranaan yang berkunjung ke Pekan ini, tapi seluruh rakyat di daerah Ranau ini. Jadi, apa yang saya cadangkan sebenarnya, dan ini saya sudah cadangkan semasa saya menjadi ahli majlis daerah beberapa tahun yang lepas. Saya mencadangkan bahawa perlu modernkan Pekan Ranau ini dengan membina parking bertingkat untuk mengatasi masalah kekurangan parking itu. Mungkin kalau pengunjung daerah Ranau ini yang selalu menggunakan ruang parking ini mesti faham. Kalau terutamanya masa perayaan ini memang susah untuk mendapatkan parking. Jadi kita cadang itu. Dan saya secara spesifik pun telah mencadangkan tempat parking bertingkat itu yang sesuai di mana. Dan pada masa itu majlis daerah diambil maklum dan juruteknik telah membuat cadangan, kertas cadangan proposal.
Dan kemudian beberapa bulan kemudian kami dimaklumkan bahwa duka cita tidak ada peruntukan untuk membina parking bertingkat. Nah, kawasan yang saya cadangkan masa itu adalah depan Hapseng, kedai Hapseng, kan dia luas. Dan dia dalam keadaan split level depan Linyap. Maksudnya dia sudah dalam keadaan split level sedia. Dia yang split level di bawah tu parking bawah. Mungkin kita kena tambah 2 tingkat saja dan sudah dia menjadi 3 tingkat. Kalau parking tu boleh menempatkan 60 kereta misalnya, dia sudah cukup bagus sudah untuk mengurangkan masalah kekurangan parking itu. Jadi itulah perlunya 40% tu. Bila kita ada duit, negeri Sabah, kerajaan Sabah ada duit, pembinaan infrastruktur begini bagi saya boleh dibina tanpa memerlukan bantuan daripada kerajaan persekutuan. Sebab kerajaan negeri sudah berduit, 40% itu sudah dikembalikan. Jadi boleh membina untuk keselesaan rakyat. Jadi antara pemodenan yang saya cadangkan adalah satu tu parking bertingkat. Kemudian selepas, kalau kita tengok selepas Mamut Coppermine itu ditutup, kerancakan ekonomi pun terkesan dengan kurangnya money spending di Pekan Ranau tu. Sebab sudah kurang pekerja dulu, yang bekerja di Mamut ni bukan sedikit, beribu-ribu. Yes. Termasuk bapak saya. Ya, jadi setiap bulan ada gaji kan. Jadi limpahan ekonomi itu dirasai di Pekan Ranau. Tapi masa sekarang ni kalau kita tengok macam agak susah ya. Untuk makluman kita semua, ini pengetahuan umum, daerah Ranau ni dikatakan sebagai daerah pelancongan. Kita tengok pelancong datang ke Kundasang sampai Kundasang jam ya. Tapi bila kita perhatikan pergerakan pelancong ini, dia akan dari Kundasang, kemudian ke Poring Hot Spring, ke Sabate, Tagar Luanti, dan kawasan-kawasan sekitar sinilah. Agak jarang pelancong yang berhenti dan spend money di Pekan Ranau. Mungkin juga kerana masalah kurang parking. Tetapi apa yang saya perhatikan, tidak ada tarikan untuk pelancong itu wajib singgah di Pekan Ranau. Ya. Dalam aspirasi ini, saya membayangkan ada satu landmark di Pekan Ranau ini yang menjadi tarikan pelancong. Beberapa tahun lepas memang ada pencatatan itu, saya sokonglah usaha itu untuk membina satu museum tamadun dusun di Ranau. Tapi sehingga kini saya pun tidak tahulah apa masalah dengan projek itu, belum terlaksana. Jadi Pekan Ranau ini dia perlu satu landmark yang boleh menarik pelancong untuk singgah, wajib singgah di pekan. Bila pelancong datang di pekan ini, limpahan ekonomi itu akan berlaku sebab pelancong akan spend money, peniaga-peniaga pun mendapat manfaat daripada kehadiran pelancong itu. Jadi bagi saya Pekan Ranau ini perlu kita aktifkan kegiatan ekonomi. Mungkin juga just a raw idea, mungkin juga kita boleh buat tamu malam di pekan itu. Kalau kita datang ke Pekan Ranau pada sebelah malam, dia jadi pekan yang sunyi. Yang buka hanya KFC, beberapa restoran. Yang selebihnya tuh memang sunyi lah kan. Jadi kita mau tarik pelancong, pengunjung untuk datang ke Pekan Ranau ini, mungkin kita adakan pasar malam di tengah-tengah pekan misalnya, dengan menjual produk-produk hasil keluaran daerah Ranau. Dalam masa yang sama, bila kita buat ada aktiviti malam, ada aktiviti di Pekan Ranau ini, pelancong akan ambil masa untuk stay di Pekan Ranau.
Sebab bagi diorang mungkin 1 hari untuk buat semua itu tidak cukup, jadi perlu 2 hari. Dan mereka akan stay lagi di Ranau. Macam kita juga, bila kita melancong satu tempat, kita akan tengok ada pasar malam hari berapa. So kita make sure yang kita datang sana tuh kita merasai dia punya suasana pasar malam itu. Ataupun mungkin kita boleh buat weekend market. Tapi weekend market ni bukan hanya menjual sayur-sayuran yang macam ada sekarang, tapi kita jual produk-produk hasil keluaran orang Ranau yang boleh dijadikan souvenir oleh pelancong yang dia bawa, dia bagi makan. Cuba makan ni sedap. Dia cakap dengan keluarga dia di apalah di tempat orang. Jadi saya mengimpikan untuk ada satu aktiviti ekonomi yang boleh menarik pengunjung wajib singgah ke Pekan Ranau. Ya, satu idea dan wawasan yang begitu jelas untuk Pekan Ranau. Yang saya pasti kalau Ranau ni dia dimodernkan dari segi infrastruktur dia, dibuat pusat kebudayaan tamadun dusun tadi itu, dan juga aktiviti ekonomi pada waktu malam. Saya yakin kita akan dapat satu lonjakan ekonomi dan juga limpahan ekonomi tersebut akan sampai kepada segenap masyarakat di seluruh Ranau, bukan saja di kalangan Dun Kundasang ini. Dan Dun Keranaan. Maafkan saya. Okey, seterusnya Puan. Puan memberikan satu fokus dalam teras belia dan e-sport. Bagaimana Puan melihat belia ini jadi satu elemen penting kepada Dun Keranaan dan apa tawaran Puan kepada mereka? Kalau kita tengok belia-belia sekarang ni, belia-belia di Ranau ni dia terpaksa, saya menggunakan terpaksa keluar daripada daerah Ranau kerana tidak ada tawaran apa yang boleh mereka lakukan di daerah ini kan. Kalau kita pergi masuk kampung-kampung, saya masuk kampung-kampung, yang tinggal hanyalah ibu bapa. Sebab anak-anak terpaksa merantau mencari pekerjaan di luar. Apa yang saya rancangkan, cadangkan ini adalah satu pusat untuk belia, yang dibekalkan dengan akses internet yang bagus lah, yang laju. Sebab sekarang ni kalau kita mau buat live streaming kah, ataupun kita mau buat jualan TikTok shop kah, kita kena ada satu facility internet yang bagus. Dan kita tahu dengan keadaan geografi di daerah kita, ada kawasan yang ada internet, ada kawasan yang E saja internet dia, bukan lagi 4G dan 5G, E saja. Jadi kadang-kadang menghambat belia ini untuk memasarkan produk dorang kah, ataupun apa ni, ialah yang berkaitan dengan internet. Jadi saya merancang untuk mengadakan satu tempat khas yang dibekalkan dengan internet yang laju, yang boleh digunakan untuk belia. Bukan saja untuk mempromosikan perkhidmatan ataupun jualan mereka, tetapi juga boleh digunakan untuk e-sport. Saya percaya dan di Ranau ini pun sudah terbukti ada pemain e-sport yang mewakili negara Malaysia. Dan bermakna walaupun kita ni di luar bandar, tapi potensial tu ada. Potensi untuk melahirkan pemain-pemain e-sport ini. Jadi untuk belia, perancangan aspirasi saya adalah untuk kita membantu belia. Kalau mereka, belia suka main game, tapi dia kena serius lah sampai dia boleh mewakili negara dan menjadikan dia sebagai satu profession sebagai pemain e-sport. Wow. Bagi saya walaupun bukan lagi belia sangat, tapi saya tertarik dengan idea tersebut, mewujudkan satu hub belia yang mana orang muda boleh berkarya, boleh berjual, boleh streaming, live TikTok, dan boleh main e-sport di sana. Satu sokongan yang bagus dan sangat membantu golongan belia. Bagi Puan, untuk satu lagi teras yang saya ingat menarik untuk dikongsikan di sini tentang pemerkasaan wanita dan warga emas.
Dan Puan sendiri dalam usaha beberapa tahun sejak daripada mula berkhidmat sebagai pegawai khas, jadi UPPM hingga sekarang, menjadikan Warga Emas dan Wanita ini sebagai satu segmen yang dekat dengan Puan dalam aktiviti, dalam pengadaan program dan juga bantuan. Uh, apa tawaran Puan kepada kumpulan ini dan mengapa mereka ini penting? Okay. Melalui pengalaman saya bersosial dengan masyarakat, berhubung dengan masyarakat, wanita bagi saya adalah tulang belakang keluarga yang paling kuat. Wanita memerlukan sokongan untuk mereka, terutama sekali dari segi penjanaan ekonomi. Okay? Wanita ini kuat berniaga, betul ke tidak? Betul. Dan sebagai pegawai tekun, saya mau cakap sedikit. Wanita yang meminjam dengan tekun semasa saya, very good paymaster. Diorang akan bayar pinjaman. Susahlah dapat wanita yang tidak membayar nih. Wanita ni selalu very good paymaster. Jadi maksudnya diorang ada komitmen yang tinggi, bertanggung jawab. Saya dalam aspirasi kerenan ini, saya melihat bahawa wanita ini perlu sokongan dari segi contohnya latihan, kemahiran. Jadi saya mencadangkan bagi saya kita buat satu pusat kegiatan wanita. Di mana pusat kegiatan wanita ini ada ruang untuk wanita menjalankan latihan kemahiran. Dalam masa yang sama, wanita ini yang mempunyai hasil produk mereka sendiri, kita letakkan dalam pusat ini untuk promosi dan jualan. Maksudnya pusat ini bukan hanya untuk wanita mendapatkan latihan, tapi juga sebagai tempat wanita untuk mempromosikan produk-produk. Saya membayangkan bahwa kalau ada pusat ini nanti, bas-bas pelancong pun boleh singgah, boleh tengok dan boleh beli produk-produk wanita Ranau yang dijual di pusat itu. Dan dalam masa yang sama, kita develop skill wanita-wanita ini. Sebab kalau kita tengok di Ranau ni memang selalu ada latihan-latihan untuk wanita. Cuma tidak ada satu center. Dia terpaksa mungkin tempat satu, lepas tu tempat yang berpindahlah. Setiap penganjur akan pilih-pilih tempat dia. Dan kadang-kadang terpaksa dengan kos bayaran sewa tempat. Jadi bagi saya kalau kita ada satu pusat kegiatan wanita, kita menyediakan fasiliti latihan untuk wanita, dan juga dalam masa yang sama kita bagi ruang untuk wanita ini untuk meletakkan produk mereka untuk dijual. Saya percaya ini dapat membantu wanita dari segi dari segi jati diri wanita itu dengan confidence kepada latihan dan sebagainya, kemahiran orang bertambah dan ada hasil produk yang boleh kita bantu pasarkan. Mungkin dalam itu juga kita boleh sediakan satu ruang lah untuk wanita ini buat live TikTok, ya, jual produk orang. Nah, itulah yang saya tekankan dalam wanita ini. Baik Puan. Jadi untuk ketiga-tiga teras yang diulas, walaupun ada 6 teras tadi itu, saya ingat tawaran itu pun sudah cukup ampuh untuk memberi keyakinan kepada rakyat di Dun Keranaan ini untuk menghantar satu-satunya wakil rakyat wanita yang berpotensi untuk kita bawa suara ini ke peringkat Dun dan peringkat yang lebih tinggi lagi. Dan Puan, barangkali ada pesanan kepada para pengundi luar, kita di luar sana yang seperti Puan katakan tadi, ramai penduduk masyarakat Dun Kundasang ini mencari pekerjaan di luar. Tapi untuk PRN kali ini, kita mau mereka pulang, kita mau mereka balik dan mengundi parti tempatan, mengundi calon wanita, angkat suara ke Dun, Dewan Undangan Negeri Sabah. Apa pesanan Puan kepada mereka? Ya. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan terima kasih kepada semua wakil-wakil rakyat yang pernah berkhidmat untuk rakyat di ketiga-tiga kawasan Dun di Ranau ini.
setiap wakil rakyat yang mempunyai sumbangan yang tersendiri. Ya, tidak boleh dinafikan. Tapi kita dalam keadaan sekarang ini, kita mau perkara itu diteruskan, tapi dengan anjakan yang lebih, dengan aspirasi yang baru kepada rakyat, terutama sekali di kawasan Karanan inilah. Jadi saya ingin pesan kepada semua penonton-penonton dalam podcast ini, bagi saya memohon untuk diberikan peluang, okay, untuk mewakili rakyat di kawasan Dun Karanan ini, kerana saya percaya setiap individu itu dia mempunyai kelebihan dia sendiri untuk membawa kita dalam ini, kita membawa rakyat untuk maju lagi ke hadapan. Bukan kita membawa ke belakang, kita membawa lebih ke hadapan. Jadi aspirasi saya adalah untuk melihat Karanaan ini akan langkah ke satu langkah ke depan lagi. Ya. Berbanding apa yang ada sekarang. Iya, ya. Kita kena ikut arus pemodernan juga. Ya. Ya. Untuk pengundi luar? Untuk pengundi luar, balik. Tengoklah di Ranau ini, mungkin lama sudah kamu tidak tengok pekan, mungkin ada yang berubah ataupun macam mana, dan kamu rasa juga apa yang selalu kami rasa, kurang parking dan jam juga, dan jalankan tanggung jawab setiap individu, sebab mengundi ini adalah tanggung jawab kita sebagai rakyat Malaysia. Terima kasih Puan. Jadi itulah sesi mengobrol bersama dengan Puan Georgina George, calon 07 bagi N37 Karanaan dengan manifesto Sabah First, aspirasi baru Karanaan. Jadi Puan mau pimpin slogan Sabah First bersama-sama? Boleh, boleh. Okey. Jadi kita dengan kiraan 3, 1, 2, 3. Sabah First. Sabah First. Sabah First. Terima kasih. Terima kasih.